Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Makan nasi belaka dah ke si awak? Allah, lama sungguh dah bersiaran. Hari ni Mak Tiwak sayur pedah. Sayur pedah pucuk daun kayu makan dengan budu. Allah, sedapnya hujang-hujang ni. Tengok si awak budu simple gitu je. Ada ikan goreng pun ikan goreng lah. Kalau ada ikan panggang tawar ke, boleh. Tengok ni Mak Tiwak nak tunjuk cara-cara buat ni je hari ni. Tumi pedah, pucuk-pucuk kayu dengan cendawang. Allah, zaman-zaman Mokti kecil-kecil dulu, budak-budak dulu kalau musim-musim hujan ni, main-main hujan lepas tu pergi kutik daun kayu. Allah, sukanya zaman-zaman dulu. Saya awak rajin tak? Kutik-kutik daun kayu, kutik-kutik cendawang hak tumbuh lepas hujan tu. Allah, sedap sungguh lah. Balik lapar-lapar makan nasi. Tengok ni Allah, sedap-sedap sungguh ni. Zaman-zaman dulu, zaman ni rasanya payah nak cari lauk gini ni. Saya awak kena buat diri nak rasa ni. Cicoh dengan budu memang nyakut molek. Selain daripada ikan singgang, buat sayur ni. Sedap-sedap. Tapi ni dok pergi kutik dah lah ni. Pergi kutik pasar je. Kalau kutik tu hot fresh tu, Allah, lagi sedap. Ni cendawang pun kutik pasar juga. Guna cendawang hak jenis lain pun boleh juga. Pucuk-pucuk miding ni pucuk miding ni Mokti panggil pucuk paku merah tak. Kita siang lah getuh-getuh dulu. Nak buat bubur lambuk pakat ni juga. Lepas tu dia ada campur-campur sikit lah. Kalau awak ada daun-daun kangkung ke daun benda-benda hak tepi rumah tu boleh ambil. Lepas tu Mokti nak tambah ni ubi stella. Ubi stella ni hak Mokti tanam sendiri. Siapa-siapa hak hari tu hak follow Mokti, tengok Mokti tanam ubi kan. Boleh makan dah. Dah molek musim hujan dia besar. Mokti gali mareng ubi stella. Bolehlah kita buat nyayu. Kita rebuh dulu ubi stella ni biar dia pok molek dulu. Lepas tu sementara kita rebuh tu, kita tumbuk bawang. Ni bawang merah kita tumbuk. Jangan blend lah, kalau boleh kita tumbuk. Bau sedap, jelira molek rasa macam sama-sama dulu je. Sajian istana di zaman silam dah. Lepas tumbuk bawang merah tu, bubuh dalam periuk tu sekali dengan ubi tadi. Lepas tu tadi tu lada hitam hak kita blend, nak tumbuk pun boleh. Lepas tu ni isi ikan. Isi ikan hak kita rebuh dah, ikan kukuh. Perisilah, ambil isi dia, tumbuk. Bubuh sekali dalam periuk tu. Kita rebuh biar dia masak lah. Jangan lupa garam. Nak suruh ada rasa, kena bubuh garam. Bubuh secukup rasa lah garam tu. Kita rebuh biar ubi tu masuk molek dah, baru kita bubuh daun-daun kayu tadi tu. Rasa dulu ubi tu biar pok molek. Lepas tu bubuhlah daun kayu hak kita siang-siang tadi tu. Cendawang pun bubuh sekali. Allah, sedap ni. Sekejap je kalau dah bubuh daun kayu tu, sekejap je masak dah, beres lalu boleh makan nasi. Letak kalau nak letak ajinomoto, bubuh ajinomoto sikit. Kalau tak boleh letak pun tak apalah. Sudahlah. Tunggu dia masak sekejap je. Masak. Tapi tunggu ubi tu pok dulu. Masak dulu baru bubuh daun kayu. Makan nasi panas-panas. Allah, sedapnya. Saya kena try ni. Selamat mencuba.